weh. Saja Ada je nak kot bagi. tapi Weh, saya tengok ni. pintik weh. Ada budak perangai dia sampai nangis weh. Di mana tengok? 2.8 juta view. Ya lah. Itulah zaman sekarang ni kan. Macam-macam manusia sanggup buat demi view tu. Ya. Lah Bi, zaman sekarang ni dia pun nak view so dapatlah duit banyak. Kau panggil aku B? B for brother. Korang perasan tak? Manusia bila ada phone sekarang ni, perangai diorang makin pelik kan? Betul. Actually benda ni dah jadi isu besar dah sebenarnya. Uish, macam banyak lah try sekarang. Nak try satu? Mana satu nak try? Nak buat tajuk apa? Korang nak buat tajuk. Kan? Oh, korang kena plan sendiri ke tajuk? Bagi tajuk. Uish, ni kalau rakam ni FYP. Faham? Tengok tu. Aisyah buat betul. Jom. Aisyah buat apa ni? Sekejap dengan ikut ni. Ikut Ipan ke tu? Bukan buat muka pun. Aisyah, buat apa? Hang buat apa tadi aku Uish, nampak. asal lu? Weh, asal ni? Ni Aisyah rakan kau saya sini Aku nak buat konten je. Lah, ya ke? Aisyah, tahu tak? Ada kajian cakap kalau selalu buat benda-benda yang tak baik sini, benda yang salah pun boleh nampak biasa. Kadang kita kejar view sampai kita lupa perasaan orang lain. Islam aja jaga maruah orang lain. Kalau kita tak suka orang buat kat kita jangan buat orang. Aku okeynya nak rakam aku. Tapi dia supaya tahu aku. Jangan aku jadi bahan. Sorry lah pada. Kenapa lah FYP aku selalu keluar mana pelik-pelik ni? Yelah. Dah kau layan lepas tu tengok sampai habis. Itulah algoritma kau. Lu tengok orang gaduh rasa macam takut tau. Asal sekarang rasa macam tak ada apa-apa Itu yang dinamakan desensitization. Bila kita dah nampak benda tak bermoral, kita jadi dah sensitif. Weh, video aku baru 30 like. Aku nak buat konten pelik-pelik. Kau baru dapat view tinggi. Tengok lah tu. Nak kejar view dan like, lepas tu hilang rasa malu. Bila remaja banyak tengok video hinaan macam ni, lama-lama keyakinan diri orang pun boleh hilang. No wonder zaman sekarang ramai yang secure. Betul juga. Aku rasa bersalah sangat. Tak patut pun aku share video hang tadi. Kan dalam Islam dah cakap jangan mencari kesalahan atau membuka aib orang lain. Betul, dan hadis riwayat Muslim pun pernah bercakap siapa yang tutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dia dekat akhirat kelak. Maksudnya kalau kita share tu dikira sebab aib lah. Yelah, dah kena jadi penyebar. Kira berdosa lah juga tu. Teori hidupan, janji tak bagi. Janji Tak apa weh Aisyah, kita ambil ni sebagai pengajaran lah. Aku ada salah aku, kau ada salah kau. So kita ambil ni sebagai iktibar. Weh, sumpah tu. Tadi aku scroll TikTok, 10 video pertama semua video berpelik. Ada yang hina agama lah, hina orang lah, menari berpelik. Aku pun rasa benda yang sama. Makin aku scroll, makin aku rasa kosong. Rasa jauh dari tu. Itulah kesan dia. Bila kita banyak sangat tengok konten-konten merepek ni, otak kita jadi overload. Lepas tu, automatik kita akan penat secara mental lah. Dulu media sosial buat kita happy. Tapi sekarang macam 24 jam dan negatif je. Betul kat tu. Bukannya kita boleh ubah satu dunia pun kan. Apa yang kita boleh ubah, diri kita sendiri.
Korang ada phone, aku pun ada phone. So apa kata kita pakaikan phone ni untuk kita guna untuk kebaikan. Betul tak? Betul. Daripada kita tengok konten tu, baik kita buat konten sendiri kan? Nanti aku boleh rakam video. Aku boleh edit. Kalau aku pula, aku luat kisah lawak. Tapi ada pengajaran lah. Sambil buat lawak, sambil berdakwah. Kita combine semua, kita lawan konten yang tak bermoral ni dengan konten yang bermanfaat. Let's go! Hai, media sosial ni tak salah. Yang salah cara kita guna media sosial tu. Setiap benda kita scroll, kita like, kita share. Tanpa kita sedar sebenarnya dia tengah bentuk cara kita fikir dan rasa. Kita selalu fikir konten ni sekadar hiburan je. Tapi pada hakikatnya, apa yang kita gelakkan sekarang menjadi normal pada esok hari. Itulah, aku baru sedar. Aku kejar view sampai aku sanggup malukan orang lain. Rupanya aku hilang nilai diri aku sendiri. Dalam Islam, setiap perkataan, setiap perbuatan, termasuk yang dalam skrin ni pun, semuanya akan dipersoalkan. Mana ada istilah sekadar konten kalau benda tu melibatkan maruah. Kita tak mampu nak kawal apa yang naik dekat FYP. Tapi kita boleh kawal apa yang kita tengok. Dan apa yang kita sebarkan. Sebab apa yang kita post tu mencerminkan diri kita sendiri. Dan setiap apa yang kita upload akan jadi saksi, bukan sekadar kenangan.